Cik, Sabar. Cik bagi sedikit. Dua figura paling berkuasa negara iaitu Perdana Menteri dan Menteri Kewangan diiringi oleh pihak SPRM ke Mahkamah Tinggi untuk didakwa atas kesalahan bersekongkol menyeleweng dana kerajaan bersama pengurus syarikat dan CEO syarikat. Tangkapan Perdana Menteri dibuat melalui sebuan SPRM. CEO syarikat maut di tempat kejadian kerana mengingkari arahan pihak SPRM. Cik bagi Manakala Menteri Kewangan ditangkap di kediaman rasminya. Di bawah Seksyen Akta SPRM 2009, skim koreksi ini bermula apabila rasuah tunai sebanyak RM1 juta diserahkan kepada Menteri Kewangan dan RM100,000 kepada pengurus syarikat serta 20% nilai projek sebagai suapan kepada ketua pegawai eksekutif syarikat untuk terlibat pengalihan dana projek pembangunan bernilai RM60 juta ke akaun syarikat sebagai perantara. Sebelum kesemua dana RM60 juta itu dipindahkan terus ke akaun pribadi bersandarkan tindakan tangkas dan gempur berani mati skuad SPRM. Rantaian khianat ini berjaya diputus dan dileburkan sepenuhnya sebelum Wan Rakyat terus licin dirompak. Atas jenayah berat ini, Mahkamah menjatuhkan hukuman setimpal mengikut peruntukan akta di mana Perdana Menteri dikenakan 20 tahun penjara dan denda RM200 juta. Menteri Kewangan dikenakan 15 tahun penjara dan denda RM5 juta. Manakala pengurus syarikat dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara dan denda RM500,000. Tengok, semua bersetuju. Hidup kami tersesa. Kami dah tak sanggup nak hidup macam ni hari-hari. Baiklah semua mohon bersabar. Baiklah kami warga kabinet sangat faham kehidupan kamu semua di kampung ni amatlah susah. Disebabkan infrastruktur kita di kampung ni rosak dan cacat sela. Oleh itu kami warga kabinet telah berbincang, telah bersetuju untuk menjalankan projek pembangunan infrastruktur di kampung ini yang bernilai RM60 juta. Oh, kalau macam tu, kami semua bersetuju dengan Tan Sri. Terima kasih Tan Sri. Hidup Tan Sri. Hidup Tan Sri. Hidup Tan Sri. Projek pembangunan kampung baru RM60 juta. Apa pendapat Datuk Seri? Saya tak rasa itu soalan sebenar, Tan Sri. Itulah soalannya Datuk Seri. Datuk Seri boleh uruskan? Yang itu boleh diaturkan, Tan Sri. Cuma, yelah, tiada apa yang percuma dalam dunia ni, Tan Sri. Tak apa. Kau buat je kerja kau. Yang lebih tu, biar aku settle. Ni, kau ikut je apa dia dalam ni. Oi, kau buat kerja elok-elok sikit boleh tak? Maaf lah. Kau buat barang aku? Kau ingat siapa? Duit pokok. Satu juta. Cukup? Sudah. Baiklah, kau buat kerja kau, aku buat kerja aku. Ingat, kau jangan kau dengar. Macam mana dengan projek Mat? Berjalan dengan baik, kata saya. Kalau macam tu bagus. Nanti hantar dokumen dekat meja aku. Kata sini, dokumen sudah dilaksanakan seperti yang diminta. Jadi kat sini saya nak tanda tangan Datuk Seri.
Baiklah, saya dah tanda tangan. Ada apa-apa lagi? Terima kasih Datuk Seri. Lepas tu saya nak dapatkan tanda tangan Tan Sri Himan. Tak apa. Saya akan bawa kepadanya. Okey Datuk Seri. Saya minta dulu. Assalamualaikum Tan Sri. Salam Datuk Seri. Bahagian aku selesai. Sekarang semuanya bergantung kepada kau. Dan jangan lupa hantar dahannya. Jangan risaulah, aku pegang janji aku. Baiklah kalau macam tu Tan Sri. Assalamualaikum, sahabat lama. Apa khabar? Waalaikumsalam Tan Sri. Kabar aku baik jika pakej engkau sudah uruskan. Pakej dah diuruskan. Sekarang, bagian kau pula. Dalam hal macam ni, kita selalu bekerjasama Tan Sri. Cuma pakej kali ni terlalu besar. Jadi lebih berbalik kalau aku yang tetapkan bahagian akar pokok aku. Kau jangan risaulah. Aku ni bukan jenis kira. Kau cakap je berapa kau nak. Aku nak 20% daripada akar hingga dahannya. Tan Sri setuju? Ladang untuk pokok-pokok ni luas. Hilang satu, masih ada pohon lagi. Sikit punya hal lah. Kau buat kerja kau, kau dapat apa yang kau nak. Baiklah, tunggu saja aku selesaikan bahagian aku. Jumpa lagi Tan Sri. Jumpa lagi. Ada apa bos panggil saya? Ai, duduk dulu. Ai, macam biasalah. Kau boleh uruskan? Bukan apa bos. Pohon ni terlalu besar. Kalau kantoi macam mana? Ai, no. Selagi engkau buat kerja engkau betul-betul, takkan kantoi. So, ini habuan untuk kerja engkau. Ada berapa banyak kosong ni bos? Berapa banyak kosong? Cukup untuk sara segala keperluan kau dan kehendak engkau. Baiklah kalau macam tu bos. Saya akan buat kerja saya. Terima kasih bos. Aku dah buat kerja aku. Kau boleh keluarkan cek macam biasa. Manalah si Man ni? Ni phone Man ni. Pukul 8 malam orang mak 5 biadab. Pukul 8 malam? Pelik ni. Aku kena siasat ni. So dekat sini, inilah adalah semua maklumat-maklumat yang kita dapat daripada penyitik kita. Bukti-bukti ini cukup jelas menunjukkan bahawa terdapat aktiviti penyelewengan dalam Jabatan Kerajaan melibatkan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan serta sebuah syarikat koperasi. Memandangkan semua bukti dah cukup lengkap, jadi kita perlu membuat satu sebuah ke atas mereka. Tuan, kita juga menerima maklumat baru dari intai kita. Tan Sri Himan, dia nak berjumpa dengan wakil syarikat ini. Jadi Tuan, intel kita percaya bahawa mereka akan berjumpa di sebuah lokasi untuk menyerahkan dana itu. Jadi saya cadangkan untuk membuat satu penangkapan secara berpusat untuk menjalankan satu serbuan yang mantap. Jadi di sini adalah dia punya lokasi. Bagus. Anda semua telah membuat kerja dengan baik. Jadi, mari kita bertindak segera. Baik! Mana barang aku?
Seperti yang dia minta. Kau dah keluarkan semuanya? Seperti yang kau minta. Jadi, manakah bahagian aku? Ni bahagian kau. Jadi, tunggu apa lagi? Sini barang tu. Ish. Aku suka bekerjasama dengan kau. Oi! Macam ni perangai kau? Ha? Rakyat percaya dengan kau. Macam ni Kau takkan faham, Fik. Apa yang aku tak faham Perkara yang kau lakukan ni merugikan negara. Mana integriti kau? Ini mainan kau Ini mainan kau Tak apa. Aku boleh report Aku report SPRM. Aku sekarang. Kau bangun. Kau bangun. Hai. Kau siapa nak ajar-ajar aku? Kau takkan faham dia ni lah. Pergi mampuslah kawan. Ni kau Kau yang mampus lah. Duduk sekarang. Duduk. Lari. Nah, cover aku Nah. Cover. Datuk Seri. Cepat Datuk Seri. Agak mati. Hero, cover aku. Mati juga. So, kita ni. Assalamualaikum. Aku nak kau sediakan transport untuk aku pergi sini malam ni. Aku nak naik private jet. Ya, malam ni juga. Sekarang. Hebat Tan Sri, hebat. Hebat permainan kau Tan Sri. Projek pembangunan infrastruktur kampung baru yang bernilai 60 juta. Tan Sri selamba je sampu macam tu je Tan Sri boleh tolong ramai rakyat miskin. Tan Sri boleh tingkatkan balik ekonomi negara. Tapi itulah, Tan Sri sengaja butakan mata. Kedalang kau ni Tan Sri. Kalau kau tangkap aku, mampuslah hidup kau. Kalau mampus. Pegawai, tangkap dia. Bawa dia ke balai sekarang. Angkat tangan. Jangan bergerak.